Tapi dia kata confirm bila naik bukit, pick up dia Ramailah pula pemain sial aku punya topan-topan lah, suruh review benda ni. Aku nak check lah kan. So iklan pun berlambak dekat Facebook. Jadi aku ambil inisiatif lah kan, check sendiri. Jadi ending dia aku sendirilah test benda ni kat kereta aku. Satu Hilux aku baru lagi, dia model 2 tahun lepas. Kemudian aku test juga dekat kereta driver aku. Dia pakai Vios tahun 2008-2009 macam tu lah. First gen punya Vios 1.5. Jadi nak tengok betul-betul ke orang kata scammer ke kan. Ada yang kata scammer, ada yang overclaim pula. Yang overclaim tu pun ajar juga. Cuma nak tengok apa yang betul. So dekat kereta aku, enjin diesel 2.4. Sebab aku waktu minggu lepas tu aku memang banyak ulang-alik KL Kota Baru. Aku ada projek dengan hotel kat sana. Dan kemudian aku ada ulang-alik banyak Cyberjaya ke Puncak Haram. Jadi aku suruh driver aku bawa dalam kata keadaan yang kita boleh kontrol. Jangan tekan kuat sangat, jangan orang kata stabil lah macam biasa lah kan bawa. Dan kita dapati bahawa memang diesel memang alhamdulillah memang ada pengurangan dia. Tapi dari segi pick up aku tak boleh cakap pick up sebab kereta baru lagi. Dari segi asap pun kurang asap dia. Tapi aku nak kata benda ni kurangkan asap kereta diesel aku bila tumbur tu, tak boleh nak kata juga sebab kereta aku baru lagi. Berbalik pada aku punya staff punya kereta Vios lama tu, dia tak adalah pula cakap dia jimat minyak, tak ada. Tapi dia kata confirm bila naik bukit pick up dia itu komen daripada driver aku sendiri. Dan bila aku bawa memang betul. Memang betul itu adalah kelebihan yang kita dapat instant bila kita plug in pada kita punya soket pencucur rokok tu. Itu yang kita boleh claim lah. Jadi nak menghilangkan perasaan kerisauan aku, syakwa sangka, perasaan lahanat aku terhadap produk ni. Ini asal dia, aku dah rabakkan dah. Ada lagi satu kat rumah. Memang aku dah rabakkan habis-habis. Mula aku cakap ni apa kebiji ni bateri ni. Nak kena scam macam dululah. Jadi kat rumah aku dah rabakkan sampai ke ujung. Semua aku dah buka dah ni. Jadi ini adalah kapasitor kan. Tapi kapasitor ni memanglah untuk simpan tenaga, lepaskan apabila diperlukan. Itulah fungsi dia. Dia mesti ada R&D untuk mendapatkan satu bahan yang berkualiti macam ni. Jadi selepas aku rabakkan menatang satu Voltex ni, dan aku ambil lagi contoh lagi, ada yang biasa punya, ada yang light punya, ada yang max punya. Jadi aku rasa diorang ni dah buat R&D lah kan untuk stabilkan voltage untuk kenderaan-kenderaan ni, ataupun dipanggil Smart Voltage Controller. Sebab dia bukan boleh pakai saja pada kenderaan CC kecil, 1.6, 1.5. Dia juga sesuai untuk penggunaan pada contohnya Hilux aku, 2.4, 2.8, dan kemudian lori bus pun boleh pakai bro. Jadi daripada aku rabakkan sehingga aku guna sendiri kedua-duanya, dan aku yakin dan benda ni memang boleh berfungsi. Cuma kita janganlah overclaim yang bukan-bukan. Tak kena gaya dia tu. Dan sebenarnya apabila aku comparekan Hilux aku dengan kereta Vios staff aku, memang bila pick up tu, aku rasa sebab banyak driver aku cakap pick up tu macam tak mungkin boleh berlaku sebab kereta dia dah memang nak dekat 400,000 km bro. 400,000 km. Tapi masih boleh pick up on the spot. Jadi itu yang kita mula percaya bahawa Voltex ini membawa perubahan yang besar pada kenderaan korang. Jadi sejujurnya sebab aku pun biasalah main motor custom dekat Australia sana, aku dah biasa dah main dengan kapasitor yang telah di R&D lah kan. Sebagai contohnya dekat Australia dulu aku ada sebiji motor Harley Sportster tahun 72 1000cc. Dia pakai kickstart saja. Dia ada bateri kecil untuk support lampu dengan signal, dengan lampu brake belakang. Itu saja. Jadi apabila kita pakai kapasitor dekat sana, so bila aku kickstart motor tu senang hidup. Kalau tak ada nak kickstart motor 1000cc ke atas, memang lutut ni boleh patah. Ada kickback balik banyak kali, memang longgar lutut aku ni. Tu cerita dia macam mana aku tahu pasal fungsi kapasitor ni. Memang dipakai dekat motor-motor Harley custom dekat luar negara. Jadi apabila di R&D lebih baik, dia punya packaging pun cantik, kemas, masuk saja dekat dalam tempat point soket untuk cigarette lighter tu, lebih mudah, lebih senang. Dan itu menjadikan aku semakin yakin bahawa Voltex ini memang berfungsi. Sebab aku dah test dah bro. Alang-alang tu aku nak baca lah apa kelebihan-kelebihan yang diorang claim lah. Diorang claim yang dia efek pada kenderaan masing-masing, bergantung pada usia masing-masing dan cara penggunaan kenderaan masing-masing. Tetapi apa mereka claim adalah penjimatan minyak sehingga 45%, mengurangkan gegaran enjin, lampu kereta lebih terang, mengurangkan pengeluaran asap, enjin lebih berkuasa, melincinkan penukaran gear, penghawa dingin lebih sejuk, memanjangkan jangka hayat bateri. Ini apa mereka claim, tetapi pada saya yang kenal kapasiti ni masa umur saya muda lagi main dengan motor custom, bahawa apabila satu-satu equipment tu berada dalam satu tubuh badan kereta, mereka saling lengkap
melengkapi. Sebab dia dalam satu jasad. Dia ada kena-mengena dengan kau punya charging system, kena-mengena dengan kau punya semua berkaitan lah. Sehingga mengakibatkan kau punya penjimatan minyak tu terasa. Terutama pada kenderaan-kenderaan yang dah high mileage lah. Yang dah lama-lama tu lah. Tapi macam aku cakap tadi lah, Hilux aku ni baru 2 tahun. Nak kata turbo dia memang mantap lagi. Tapi yang betul aku cakap, daripada perjalanan aku daripada Kota Baru ke KL, daripada Cyberjaya ke Puncak Alam, memang ada penjimatan pada kereta diesel aku. Dengan cara pembawakan aku dan juga aku punya driver, memang terbukti ada penjimatan kat situ. Dan staff aku juga, macam aku cakap tadi, dia punya pick up kereta dah 400,000 km lebih. Mantap. On the spot apabila plug in benda ni. Memang mantap. Confirm. Jadi sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kau menggunakan Voltex yang ni punya. Of course ada X untuk kereta Hilux. 2.4, 2.8 pakai yang ni. Mudah saja. Sebab tu aku suka tau. Sebab dia mudah, senang. Masukkan saja dekat tempat cigarette lighter ni. Nampak? Okay. Tekan. Alright. Mudah je bro. Sempoi. Dan nak ingatkan korang juga, jangan lepas letak kotor jalan. Biarkan dalam 30 saat dan kemudian kau bawa lah macam biasa. Okay? Memang Lando cakap Voltex memang ada fungsi dan berkesan. Tapi ingat, jangan overclaim. Tengok pada kenderaan korang juga. Alright? Satu. Dengan cara penggunaan yang mudah, dengan harga yang tak terlalu mahal, ekonomi, dengan warranty dia sampai berapa tau? 90,000 km ataupun 3 tahun. Mana nak dapat tu bang? Untuk kereta-kereta lama, kereta-kereta dah high mileage, kan, wiring kau dah reput, kan, alternator kau dah kerja keras selama ni, kan, bateri voltan kau asyik jatuh. Apa lagi bro? Korang kena cuba macam mana aku dah cuba sendiri. Tapi janganlah sampai kau beli koyak-koyak kan macam aku pula. Rabak tak cun pula nanti. Aku rabak kan. Test dulu. Okay? Jangan cakap-cakap kosong, hentam-hentam orang kalau tak test sendiri. Salut Voltex.